So ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat perangkap nyamuk. So first kita ada botol plastik, pisau, sudu, lighter, teh hitam, yeast, cawan, gula dan akhir sekali adalah air panas. So ini adalah first step yang kita perlu lakukan. So kita kena potong 1/3 daripada botol plastik ini. Dan sebelum kita memotong, kita perlu langkah pertama, kita ambil satu botol, potong 1/3. Tapi sebelum kita potong, kita ambil pisau, panaskan dulu untuk mudahkan cara pemotongan. Okey, seterusnya korang follow je step apa yang dalam video ni. Right. Nice. Okay guys, untuk step kedua ni, kita perlukan gula dengan air panas. Okay, first kita akan gunakan 2 sudu gula. Okay, kita letak dalam bekas ni dulu, 2 sudu gula. 1. Okay, 2. Okay, next kita akan letakkan air panas guys. Pastikan air panas tu dia cecah dekat 200 ml. Okay, ni kita letak air panas. Oh, kita tengok betul. Okey. Okay, lepas tu kita akan kacau air ni sehingga larut. Okey, kacau-kacau. Okey, lepas dah kacau-kacau ni, kita perlukan yeast. Yeast mana yeast? Mana yeast ada pun yeast. Wow. Okay, kita goyakkan. Okay, yeast ni kita anggar-anggarkan je. Okay, kita letak 1 sudu lah. Ni 1 sudu yeast. Okay, kita letak. Okay, pastikan yeast ni jangan kacau tau. Kita biar je. Okay. Wow. Hey, that's pretty good. Okay, so next step kita kena tape botol ni. Okay. A few moments later. Okay, so sekarang kita dah siap dah balut semua dengan tape hitam. Okay, ni sekeliling semua, bahagian bawah tak apa sebab kita akan letak dekat lantai. Okay, so kita ambil balik air larutan tadi masuk dalam botol ni. Kita tuang sampai habis. Okay, lepas tu kita pun ambil penutup tadi. Mana penutup? Buat sini betul. Okay, lepas tu pastikan dia punya penutup atas tu dah dibuka. Okay, dia tutup. Pastikan ada sedikit ruang udara lah kat situ. okey, seterusnya kita pastikan perangkap nyamuk ni berada di tempat yang gelap. Sebagai contoh, di kabinet. Semoga video ini bermanfaat pada anda dan dapat mengurangkan pembiakan nyamuk. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.